Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi ke podcast Oh Ya Ke. Apa khabar semua para pendengar? Thank you so much kerana sudah mendengar kami di podcast Oh Ya Ke. Teruskanlah memberikan soalan-soalan anda kepada kami. InsyaAllah kita akan mengetengahkan soalan-soalan tersebut dan merungkaikan apa-apa yang korang tak tahu atau tak sure. Tapi nak kena always take note lah, benda yang apa kita sharekan dekat dalam podcast ni tak boleh cover sepenuh-penuhnya. Nak sepenuh-penuhnya macam Ustaz selalu advisekan adalah untuk pergi ke kelas-kelas agama, pergi cari asatiza masing-masing. Boleh saja kalau tak ada, maybe belum lagi tahu mana kelas nak pergi, boleh saja pergi ke kelas Fardu Ain Oh Ya Ke pada tiap hari Ahad jam 8.30 malam. 45 malam. Dan 9 malam. Dan 9 suku. So kita selalu start, kita usually lah earliest kita akan send the link about 8:30pm and then kita akan mulakan insyaAllah pada 8:45 atau 9pm lah insyaAllah. Okay, silakan Ustaz, apa khabar? Ustaz Khairul Anwar. Alhamdulillah, better. Been worse lah. Tak lah, saya baru balik. Saya baru baik dari operasi. Operandi pula. Pembedahan. Operasi dah macam gerak khas. Betul. Okay so far operasi? Okay, tadi ada orang tu dia tanya kalau jentik okay tak? Tanya. Tak kan buat apa. Dia ingat tak sakit. Menyakitkan member kirakan dosa kan? Yang cakap member, yang tak member pun dosa juga. Betul lah. Okay. Kita kalau menyakiti physically lah. Pasal Rasulullah SAW ada bersabda, orang Muslim tu man salima yadihi au famihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cakap orang Muslim yang baik tu dia selamat daripada menyakiti saudaranya yang lain, baik mulutnya atau tangannya. Faham. Jadi kuti tu tak boleh lah. Kuti tak boleh jentik pakai rubber band tu tak boleh Tak boleh, pasal tangan involve. Unless nak pakai hidung awak jentik. Ludah Ludah sama lah. Ludah mulut apa? Menyakiti hatinya. Kira macam orang kalau ludah kau tak sakit physically, tapi kau rasa macam dihina. Betul lah. Tapi kita memang hina apa? Okey aje. Betul lah. Gitu lah. So okey di ludah. Tak lah. Kena terima lah. Rasulullah kena lagi teruk sih. Kita kalau jalan ni tak kena ludah, nasib lah. Betul. So kalau siapa nak rasa di ludah tak lah. Ikutlah. Tak, siapa yang ikut jalan Rasulullah SAW, jalan para sahabat, akan sedikit sebanyak mesti terkena tempiasannya. Kalau Rasulullah kena worse, kita kalau nak cuba ikutnya mesti kena sikit lah. And itu lumrah lah. Macam mana yang selalu ada juga kat komen-komen kalau awak nampak pun. Betul. Tapi tu bukan ludah, tu orang suarakan pandangan, orang kasih ialah kemungkinan cara kurang sesuai, kemungkinan ada yang agak kasar, tapi I think itu part and parcel and perlulah ada lah. Cuma kita kadang kalau suara balik kita bukan apa, kita risau awak yang cakap tu okey tak. Kita takut awak yang underwent something ke. Kalau boleh, pasal kita kalau boleh nak semua selamat. Tak ada yang pandai, tak ada siapa yang hebat, tak ada siapa yang berilmu. Kita semua kalau boleh nak sama-sama. Macam saya pernah cakap juga, kalau ada tambahan ilmu yang baik, yang betul, yang bagus, silalah add kat dalam komen. Alhamdulillah ada juga share hadis yang betul, yang bagus kan. Tapi yalah, nak cakap macam mana manusia, keredaan manusia bukan sesuatu yang boleh kita dapat lah. Betul. Okey, kita langsungkan dengan soalan pertama. Nak langsung nikah? Apa? Belum. Belum. Langsung apa tadi? Nikah yang ke isteri yang ke. Okey, tak apa. Silakan. Boleh tak? Okey. Kalau hari ni saya nak nikah isteri 1, 2, 3, 4. Macam after dah habis nikah hati tu boleh? Should be boleh lah. Cuma tak tahu how as in execution level. Pasal nak kahwin dua tak salah. Kalau I might be wrong lah. You must check with ROMM juga. Diorang ada macam guidelines ataupun entry level. Bukan entry lah, macam prerequisite before you nak kahwin dua. Nanti dia interview you dulu. You punya gaji berapa boleh sustain ke tak, macam mana, baru you boleh kahwin lah. So kalau nak kahwin 1, 2, 3, 4 tu saya tak pernah dengar lagi. Tapi kalau yang nak kat Singapore lah, kat Singapore lah. Kalau in terms of hukum should be no problem lah. As in you dah kahwin satu, then another one. Cuma in terms of pelaksanaan kat Singapura saya rasa macam
tak pernah dengar kot. Pasal nak kahwin 2 kena interview, kahwin 3 kena lagi interview kan. Betul. Sekarang topik tentang kahwin lebih ni adalah bukan berleluasa lah. Benda ni I think memang daripada dulu pun topik tentang kahwin lebih daripada satu ni is something yang debatable. Ada orang kata macam jangan mengharamkan benda yang halal. Habis nanti ada yang macam akan hentam. Ada certain ladies yang actually accept and macam okay with it. Macam I'm okay. Sebab macam I experience, I've known this friend. Sebab atuk nenek dia memang ada macam, and atuk dia kahwin a few. So dia dalam family dia memang ada a few macam 3 wife ke apa atuk dia. Okay. And dorang live harmoniously dengan agama yang baik. Atuk dia masih hidup? Wallahualam, tak tahu. Kena belajar. Tak lah. Ini kena ilmu juga ni. Ilmu lah. So macam it's very interesting. So pada dia bila when I ask her about macam boleh tak, are you okay with getting married macam 2 if I ever get married 2 wife ke 3 wife, dia kata okay, it's fine, because dia pernah experience that experience lah yang it worked. Okay. And everybody was well equipped with everything, macam bab agama, bab tu makan minum semua, everything. So to me macam quite interesting lah. Sebab usually macam generally bila kita cakap pasal kahwin 2 kahwin 3 macam tabu kan. Macam nanti orang akan go against it, mana boleh seperti ini, tak adil apa ni, kedebak. Habis ada orang pula akan debate, macam ni kita nak tahu kita tak adil kalau kita belum try. Yelah. Betul lah, betul juga in a way. In a way, technically true, tak salah. How you know you adil kalau you belum go through? So in that sense tak boleh. Ni jangan pakai betul. So tapi the point is there are so many different people with different pandangan masing-masing lah. And honestly to me, of course, kalau memang dalam Quran pun mengatakan kita memang lelaki memang boleh kahwin lebih daripada satu, tapi kalau tak rasa boleh jadi can be adil, you should just stick to one kan. Betul. In that sense lah. Betul, makna dia macam itu. Betul, alhamdulillah. So ingat apa makna dia. Betul. Itulah pasal kata kalau kamu tak mampu jadi adil, maka satu aja. So nak tahu mampu tak, kahwinlah. Tak lah. Yelah. Kahwinlah satu, belum habis cakap. Betul. Kahwinlah satu, tengok macam mana kan. Tapi itulah ada yang orang saya kenal, dia belum kahwin satu tapi dah ada impian dia nak kahwin 4. Ya ke? Dia nak kahwin. Saya cakap, dia ni gangho juga, boleh tahan. Betul. Pasal lagi banyak pahala lah. Gitu kan? Macam kalau betul jalan dia, okey lah. Kalau dah kahwin satu sekali tak betul, 2 tak betul, 3 tak betul, reset. 4 jadi botol. Okey, tak kelakar. Cerai semua, kahwin lagi tak. Astagfirullah. Jangan seperti itulah. Tapi memang tu niat dia untuk meramaikan anak Adam pun macam okey lah kan. Boleh. Tapi make sure dibimbing dengan jalan yang betul, jalan yang betul lah. Semua. Betul. Kalau okay, satu last question. Dia bukan, this is not even the topic I want to talk about. Okay. Jangan cakap saya lah. Ali ada 4 isteri. Ali. Ali bapak kau. Ali ada 4 isteri. Okay. Ali ada 4 isteri. Ada 4 isteri. Setiap isteri ada 5 anak. Boleh tak semua solat berjamaah sama-sama anda diimamkan oleh ayah? Boleh lah, solat berjamaah boleh. Boleh Boleh lah. Interesting Yang tak boleh satukan bersama lah. Bila suami dan isteri tak boleh. Kalau solat sama-sama, even itulah yang disuruh, dipanggil untuk buat. That's the idea apa, untuk adakan satu institute lah. Kalau boleh lah. Memperbanyakkan zuriat dengan niat yang baik, membantu masyarakat. Jangan separatekan 2 family tu lah. Tinggal kita pernah share kan, in our other podcast. Tapi bila bab kalau nak, let's say macam kata seminggu sekali duduk contact time ke, together everybody. That's good, kalau mampu. Tapi lelaki tu kena equip betul-betul lah. Betul. Dan itu satu perkara yang Masya Allah lah. Pasal banyak je kalau kita kaji balik, kita buka hati kita, try tanya betul-betul. Ada banyak guru-guru yang betul-betul soleh tau, yang betul-betul berilmu, bukan macam Walid itu gambaran TV. Tapi ni yang betul-betul proper punya. Diorang ada isteri lebih daripada satu. Memang idea dia untuk memperbanyak umat dan untuk mendidik umat dan memperbanyakkan ejen-ejen yang akan membela agama Allah lah. So dia mindset dia bukan untuk, maaf cakap, untuk bersama aja, tak. Mindset dia untuk ada a team untuk gerak dakwah. Best InsyaAllah. Terima kasih mengukuhkan niat saya tak. Okay, kita akan gerakkan dengan topik dia terus totally opposite tau. Pasal cerai. Okay, I am salam Ustaz. Assalamualaikum. I'm going through divorce and as much as I have tried to let go of my marriage and try to move forward,
I can't help to sometimes feel lonely. I know Allah is the best of companion, but there are days I feel very lonely, even though I am surrounded by my family. How do I push through when the kind of feeling strikes? Mohon doa semua, that everything goes smoothly for me. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga urusan-urusan yang awak lalui Allah memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tak sangka, dan ini adalah berdasarkan sebuah ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat ini membawa maksud siapa yang bertakwa kepada Allah, kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar bagi setiap permasalahan. So number one, definitely you tengah undergo banyak masalah dan challenges waktu nak berpisah. Jadi number one, you kena ada takwa. Takwa ni adalah simple untuk explain, susah untuk buat. Betul. Dan susah untuk dapat. Tapi maksud takwa tu adalah dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya dengan izinnya lah. So kalau you dapat buat gitu, nanti Allah akan keluarkan you daripada masalah. Allah yang akan settlekan you punya masalah. Dalam masa yang sama, Allah akan berikan rezeki ataupun perkara-perkara yang you perlukan dari arah you tak sangka. You tak pernah tahu pun, you tak pernah plan, tiba-tiba Allah jalankan, uruskan. Dan begitu banyak kali dalam kehidupan kita yang rezeki ataupun jalan cerita kita tak pernah plan. Betul. Tapi Allah kasih, alih-alih tersusun cantik, teratur, indah. Siapa yang buat? Awak yang plan? Awak pun tak pernah tahu boleh begitu. Saya pun contohnya, bila kenal Jufri pun tak pernah tahu pun boleh. Dulu first back story, saya kenal Jufri, dia tengah boxing. Betul. Saya nampak, oh dia bagus sih. Saya dulu support dia, cuma tak kenal lah. Macam, bagus lah boxing ni dengan Syam kan, Syam Rahman kan. Dah maka tak cinta. Nampak? Lepas tu dah nampak, dah lawan. Sekali nampak lagi demi second match yang bahu dia kan. So it was never, saya tak second pernah. kau datang juga? Second punya aku tak datang, tapi aku follow. Oh, Masya Allah. First, second pun aku datang, aku rasa. Yang lawan Erwin. Chevron. Chevron tak sempat. Second pun nampak, kalah pasal bahu ni, pasal first second round dah macam menang kan. Lepas tu tengok, tiba-tiba dia dengan teman-teman saya jugalah, Ustaz Fadli Rusli kan. Tengok macam bagus lah, habis nampak kena kecam semua kan kat situ kan. Macam ni Masya Allah Tabarakallah, banyak manfaat orang-orang ramai dapat. Tiba-tiba saya pula yang kat sebelah dia. Betul. Minta kena boxing kan saya. Kan, so there are a few times in our life yang we never plan that way. To be honest, saya punya planning back story lah, saya pun pernah berpisah jugalah. Saya bila dah lepas berpisah, saya macam down. Saya pun dah tak nak jadi ustaz. Saya just nak kerja Grab ke, buat apa ke lain. Tapi dalam hati saya, ya Allah, kau aturlah, kau tadbirlah. Tiba-tiba sampai sekarang masih lagi jadi, dan saya tak tahu sampai bila, sampai mana yang Allah izinkan lah. Dan ini saya pernah even tanya kepada guru saya, kalau saya nak stop jadi ustaz, nak buat kerja yang biasa macam dakwah keluarga yang terdekat je, macam mana. Lepas tu guru saya bilang, nak jawab apa dengan Allah dengan Rasul nanti, Airul. Awak ada tugasan, ada amanah nak kena sampaikan. Awak nak jawab apa? Kalau rasa boleh jawab dengan Allah, dengan Rasul baik, awak tinggalkanlah. Jadi saya dengar itu, saya macam, ya Allah, kalau masih betul lagi jalan ini, dan dipermudahkan. So you tengok jalan-jalan kita semua, termasuk awak kan, ada yang nak dapat degree, tak dapat degree. Ada yang nak kerja biasa, tiba-tiba dah terkahwin. Ada yang kahwin muda, tak tahu alih-alih tiba-tiba dah jadi madu orang. Ada yang kahwin tiba-tiba cerai kahwin lagi, sampai 3-4 kali. Kan, all these instances in life yang jadi, dia dua je. Satu nikmat, satu ujian. Hakikatnya dua-dua nikmat. Nikmat tu adalah suatu yang you enjoy. Ujian suatu yang you kena tahan. Kalau nikmat, Rasulullah SAW kata apa? You syukur. Kalau susah, you sabar. Inilah tanda-tanda orang bertakwa. Tapi sebenarnya ujian tu pun nikmat. Sebab apa? Sebab bila orang kena uji, kalau dia dapat macam gini, awak kena uji, yang penanya kena uji. Lepas tu you tengah nak finding answers. Siapa yang kasi you nak find answers? Sedangkan maaf cakap, banyak juga ada yang minum, ada yang do things yang haram, tapi awak tergerak untuk bertanya. Maknanya awak kena bersyukur juga, sebab Allah gerakkan awak untuk bertanya. Dan orang-orang yang dengar ni mungkin ada melalui sama pengalaman ingin bercerai, dan you tak tahu apa nak buat, what to expect next. Number one first,
you kena minta izin pada Allah, kena come back to Allah sentiasa. Kemungkinan ini salah satu cara untuk awak discover more about yourself, discover something about you. Contohnya macam gini, awak hidup 10 tahun yang dulu dengan yang sekarang lain pasal Betul. pengalaman yang awak lalu. Dan kalau tak ada pengalaman tu, awak tak akan discover something about yourself yang sekarang awak actually aku boleh gini actually aku boleh gitu Bukan you boleh, tapi Allah yang nampakkan. So in that sense, in order to go through it, satu mesti kena yang tadi, kena bertakwa kepada Allah, maka kena patah balik kepada Allah, dan bila bertakwa kepada Allah kena percaya apa yang Allah susun tu tak pernah salah and tak pernah miss a second. Tu lagi. Kalau Allah tak pernah miss a second, you nak keluar daripada perut ibu you, macam Al-Allamah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz pernah sampaikan dalam ceramah dia, siapa awak yang rasa awak menentukan hidup awak? Dulu awak dalam perut ibu awak pun, awak dapat tenaga, dapat energi daripada uri. Betul? Uri yang tali pusat umbilical cord tu kan. Connected to the mother. Mother dapat sihat, awak dapat sihat. Kemudian awak nak keluar, awak pernah plan ke kepala turun? Awak tak plan apa? Kebanyakannya lah kepala turun dengan sendirinya. Siapa? Bukan sendirinya, Allah yang turunkan. You keluar daripada perut ibu you, you semua masih tak sadar. Saya pun tak ingat juga. Tiba-tiba dapat rezeki. Siapa yang kasih rezeki? Kadang susu ibu, kadang susu lembu. Kan? Bunyi macam ni rhyme Betul. Boleh rap Dia rapper Kan? So awak continue membesar. Kecil pun tak ingat. Kemudian dah mula memakan. Kemudian awak time awak kindergarten, primary school, secondary school, you dah start to see, daripada primary school, mak bagi. Dah secondary school, mungkin dah start kerja, dah ada duit sikit. Dah lepas tu dah dapat duit sendiri. Lepas tu makin lama, makin awak ingat awak yang berbuat. So kadang Allah sayang dengan awak, Allah kasih awak ujian, tu awak ingat balik, selama ni Allah yang tadbir hidup awak. Allah yang tentukan semua. Allah kasih smooth semua. So sekarang bila ada macam kegencotan sedikit, percayalah pada dia. Itulah maksudnya. Itulah kalau you nak go through over this divorce. I will end it with a metaphor lah. I've heard it before. It might not be perfect, but it can be a thought-provoking punya statement lah. Dia cakap, you pernah naik kapal terbang tak? Pernah. Pernah kan? You kenal pilot? Tak. You okay je naik kapal terbang, tak tahu pilot bawa pergi mana? You tak kenal, tak nampak, tak apa, tapi you boleh yakin sampai tempat destinasi. Sekarang ni, dalam hidup you ibarat tengah berlayar. Siapa yang navigatekan you? Allah. Allah kasih tahu tentang dia dalam Quran banyak. Tapi kadang macam tahu tentang Allah. Dah tahu Allah punya sifat macam mana, tapi kenapa masih tak yakin? Pilot boleh yakin? Macam pilot belok kau terbang ke sebelah kanan. Kau tak soal pula, salah kiri. Tak apa, tak soal dia. Kita trust. Dia trust apa? Ada dia belok kanan. turbine Turbulence. Terbaik kipas. Itu terbaik. Ini kalau crop ni, Betul. malu lah. Terbaik lah, tak apa. Ustaz dulu belajar Arab. Tak lah. Ada apa? Turbulence. Porcupine. Turbulence. Okay. Turbulence pun tak okay je pun. Macam risau. Tapi lepas tu Kita trust that the pilot will know what to do. and that trust tu nak ada tu macam mana? Kalau lah that trust kita dapat pupuk and unconditionally unflinch punya faith pada Allah, you tengah macam mana pun, ya Allah, aku mungkin luar sedih, air mata keluar, penat otak berfikir, tapi satu je, hatiku tetap padamu ya Allah. Mudah-mudahan kau janganlah, ini je jangan buang ya Allah. Sebab kalau kau tarik ini kesedaran kepadamu, wah, aku akan seperti turbulence tadi tu lah. Ustaz boleh explain sikit macam, because I learn in school tentang perfahaman tentang takwa. Sebab orang selalu macam, takwa apa? Insurance? Bukan. Takwa bukan kan? Bukan investment, bukan. Apakah maybe in layman terms easiest for people to understand apa maksud bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Okay, takwa kalau kita tengok setiap yang disebut adalah dalam khutbah Jumaat kan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iaitu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa kepada Allah, dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam lah, mudah-mudahan. So takwa ni sebenarnya, kalau dalam hadis Nabi SAW pernah ditanya takwa tu apa dan sebagainya, lalu Nabi bilang at-taqwa hahuna. Nabi bilang takwa tu hahuna sambil menunjuk. Nabi tunjuk kat mana? Hati. Takwa tu di sini. Wa yushiru ila sadrihi salatha marrat. Dan Nabi tunjuk kepada hatinya 3 kali. Jadi maknanya takwa ni is actually something yang tak nampak.
Dia takwa itself is abstract. Dia dalaman. Tapi sebab dalaman inilah dia akan tergambar. Ada beberapa ciri-ciri yang manifest atau will manifest outside. Orang bertakwa akan menutup aurat. Orang bertakwa akan meninggalkan minum arak. Orang bertakwa akan tinggalkan perkara-perkara yang haram. So dia have to start inside. But how takwa tu boleh ada kat inside? When you know takwa tu apa kita nak kena buat dengan takwa ni. Takwa you kena tahu dulu siapa yang you kena bertakwa dengan. So you kena kenal dulu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama dia makrifat. Makrifat ni awaluddin ma'rifatullah. Pertama dalam agama, kenallah siapa Tuhan kamu. Nak kena kenal Tuhan, kena kenal Rasul yang membawa kepada. Nak kenal Rasul, kena ada guru. So all this adalah proses untuk mendapat takwa, supaya suatu hari kalau you dipanggil sebagai orang yang bertakwa, orang yang hatinya takut kepada Allah, sayang pada Allah, segan pada Allah. Dia bukan takut-takut pasal Allah scary, tak. Dia takut pasal, ya Allah, kalau kau tak pandang aku, kat mana aku nak ada. Dia macam gitu tau. Macam kita takut mak bapak kita tak sayang kita. Itu the least form of understanding. Takwa dengan Allah, takut kalau Allah tak sayang kita, kalau Allah tak pandang kita. Ya Allah, kalau kau biarkan aku macam mana. That is the reason why kadang ujian datang pada seseorang ataupun pada beberapa sahabat Rasulullah SAW, mereka macam lega. Macam mereka macam, ya Allah, terima kasih Kenapa dia boleh bersyukur dengan ujian yang berat? Saya pun susah. Saya cakap ni nak cakap senang, tapi nak amalkan hanya Allah je yang beri izin lah untuk beramal. Dia macam bila dapat ujian ni, dia baru macam, ya Allah, kau pandang aku, terima kasih. Walaupun tengah susah tu, ya Allah, rupanya aku masih dipandang, ya Allah, terima kasih, ya Allah. Dan dia akan nangis, sedih, dan nangis masih dalam tatapan Allah. Dan dia risau kalau smooth je. Padahal kita pula yang biasanya, ni mindset kita kena tukar. Kalau hidup kita smooth aja, lepas tu kita lupa bersyukur, something is wrong somewhere. Takut-takut memang macam, unless kita bersyukur pada Allah, lepas tu now and then kadang adalah sikit-sikit. I to a certain extent, macam I rasa macam whatever yang happen, kalau tak ada ujian, takut-takut tak di dalam pandangannya. So ujian ni berupa bukan kesusahan aja. Kadang ujian pun kesenangan you hidup. Betul. Macam everything smooth, diberikan banyak sangat rezeki, berlimpah-limpah sangat. Itu ujian juga. Atau you tak pernah face any kesedihan, you tak pernah nangis depan Tuhan, you tak macam, you ibadah tak pernah sakit, kan. Jadi something yang macam, ya Allah. Tu sebab bila you kena sakit, you akan terfikir tau. Macam contoh macam saya juga lah, bila kena operation gini, bukankah aku baru operation time tu? Bukankah aku baru, contoh apa lagi sakit bukankah baru berpisah? Bukankah aku baru tak sempat habis belajar? Bukankah macam banyak tau. Pasal bila aku fikir balik, ya Allah, terima kasih kasih. Sebab kalau kau tak bagi, aku tak tahu aku masih boleh sebut nama kau ke. Dan to be honest, takut sebenarnya apa next ujian. Tapi ya Allah, kalau kau izinkan aku bersama dan kau sentiasa mengingatkan aku akan dikau, InsyaAllah akan survive. Nobody takkan survive. Sampaikan orang yang paling susah dia kena ujian, kalau Allah dia teringat pada waktu tu, hilang semua masalah dia. And teringat Allah bukan mulut. Ya, hati ya. Word boleh Allah, tapi hati tak ada, pun susah. That's why kadang orang zikir tak affect pada diri, pasal dia tak sampai kat dalam hati. Dan ini pun Rasulullah pernah remind, ada beberapa golongan nanti akhir zaman yang akan baca Al-Quran suara sedap, yang akan baca Al-Quran dengan baik, tapi dia tak lepas seperti busur panah, tak masuk kat dalam hati, dia stuck kat tenggorokan sini saja. So dia tak masuk kat dalam. Jadi itu sebab it explains sometimes orang-orang yang beramal, orang berzikir, orang-orang baca Quran yang nampak dah beramal betul, akhlaknya masih dipersoalkan sebab tak memberi kesan kat hati lah. Dan kita doa, ya Allah, mudah-mudahan kita tak digolongkan begitulah. Dan kalau kita dalam golongan itu, ya Allah, sadarkan kita, tarik kita kembali, pimpin kita lah. InsyaAllah, amin. Aku just want to add up to close off this point lah, tentang pasal going through a hard time, especially for divorce. I think generally memang going through perpisahan tu bukan perkara yang senang. Setiap orang yang ingin bernikah atau mendirikan rumah tangga, kita never look at it as macam, one day aku akan cerai. Tak, you never have that. If not, you wouldn't get married in the first place, kan. So
memang dia akan rasa kesakitan, tapi dia akan memberikan kita penyedaran juga. Tapi at the end of the day also you have to choose the right people around you as well to guide you through. Betul. Because kadang-kadang kita akan makin hanyut lah dengan pasal kita dah going through so much kesusahan, kita dah in so much pain. Sometimes kita will just run through the first thing that is there, available there, which is kawan yang maybe maybe kadang-kadang kurang itu yang bukan nak kata dia jahat lah, maybe just not the best person to be there lah. So because I'm saying this out of experience as well, sebab I went through divorce myself, and honest, I always tell people aku tak menyesal and aku tak kesal apa yang aku go through at all, sebab it only molded me to be who I am right now. Aku feel that Allah memang dah aturkan, qadar Allah tu dah aturkan, I needed to go through to rasa that pain for me to learn how to be strong like how I am now, alhamdulillah. Macam gitu lah. And dia bukan satu kali je, maybe nanti Allah akan kasih test lagi, pasal Allah nak kuatkan kita lagi. Allah nak kasih kita push kita punya ibadah dengan iman. You will have to go through a certain uncomfortable punya phase. And it's okay, macam now you look back, okay, kita ada salah-salah kita yang kita bikin, but sekarang kita tengok siapa kita sekarang lah. Macam for me, for this guy, whoever is asking this question tadi tu kan, for you to be even asking this question is nikmat dia. Yes, sebab Allah syukur kan, pada Allah lah. Allah jentikkan hati tu untuk tanya kepada orang yang macam platform agama, which is good. That means you want to be better. InsyaAllah. In the right way. Amin. In that sense. So be thankful in that sense first. Macam ya Allah, kau nak selamatkan aku ni, kau sayang aku ya Allah. That's why kau kasih aku in that sense. Then once you start to see these small blessings kan, no blessings is small lah. Once you see these blessings, kau will start to be lighted up. Macam enlightened lah. Kan in that sense lah, insyaAllah. Masya Allah. Okay, dah ada anything else? Tak ada, cuma yang point Jufri tu penting pasal other than itu tadi, first bab you and sendiri kan, sendiri. Then bila you nak find support system, you kena bukan mengetepikan lah, but Rasulullah SAW pun suruh kita berhati-hati siapa kita berkawan dengan, betul. Siapa yang kita mix around dengan, sebab it can be our success or our failure. Betul. Tapi bukan salah mereka, tak. Cuma dalam keadaan kita yang vulnerable macam gitu, takut kita punya pertimbangan compromised. Yes. Wayat. Deep macam betul je. Tapi betul saya cakap lah, pasal macam Juf pun dah depressed. Kita pun tak nak go through there lah. Macam tak nak cakap pasal depression, kita nak ada that vibe kan, untuk biar semangat. But kalau you dalam keadaan itu, lepas tu kat sekeliling tak membantu, bukan orang-orang yang mengingatkan, lepas tu you lose hope, what else you can do lagi kan. Dan itu hati-hatilah, hati-hati. Semoga yang sekeliling kamu tu, atau kamu carilah, tukarlah sekeliling yang baik. Dengan harapan mudah-mudahan kamu jadi lebih baik lah. Wallahu ta'ala a'lam. Alright, thank you so much kerana sudi mendengar kami di podcast Oh Ya Ke. Kalau ada any thing yang korang ingin kita mengetengahkan, kadang-kadang dia bukan soalan pun, kadang-kadang just a topic. Ustaz Jufri, boleh tak discuss topik ini? Sebab kita nak faham apakah ini. Okay. Juga sama juga macam siapa-siapa yang mendengar di luar sana, yang kalau ada ejen rumah ke. Betul. Kalau ada sesiapa yang ingin sponsor lah, menaja podcast Oh Ya Ke, untuk kita teruskan lah perjuangan kita di sini. Kita nak sustain juga, macam betul, kita berkongsi bersama. Number one, betul, you dapat, insyaAllah dapat traffic, jujurnya. Dan number two, mudah-mudahan ini kalau you tak sempat nak beramal yang lain, inilah cara dia. Ini adalah antaranya. Mudah-mudahan apa yang kita buat dalam keadaan ikhlas dan redha, kita pun dapat teruskan. Dan semua ada peranan nak main. Betul. Kalau awak tak boleh mengajar, awak tolong dalam bab lain. Kalau saya pula tak boleh nak dalam bab lain, saya tolonglah berkongsi. So kita help each other untuk strengthen our community together lah, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Alright, thank you so much. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yeah.